Kan? Saya memang lelaki, cuma saya kalau cerita pasal bab-bab ni, saya cuba letakkan diri saya ni sebagai perempuan. Bukan saya ni perempuan, tapi saya cuba letakkan, cuba memahami lah. Cuba letaklah diri saya, kalau aku jadi perempuan apa jadi, apa kalau perasaan dia kan, sedih. Memang macam itulah cara kita nak berborak kan. Kalau macam kita tak letak situasi kita dekat orang tu, macam mana kita nak faham? Maksudnya yalah, kita kalau we be in the shoes kan, kalau kita berada dalam kasut seorang tu baru kita tahu apa yang berlaku kan. Tapi tak apalah, saya satu pun tak lepas lagi. Mungkin satu tu je lah kot. Harap-harap kan, begitu lah kan. Kau jangan ni, aku buka balik ni TikTok ni. Manalah tahu jadi jutawan ke, boleh lah kan? Jutawan nanti boleh lah 2-3. Nak juga. Tak ada gurau. Boleh lah buat iklan. Saya dah jadi jutawan ni, ada siapa tak janda tiada anak. Tak, gurau. Tak ada, okey. Cukup. Niat ada tu.